Okay geng, hari ni hari yang pertama untuk aku gerak ke Ipoh dulu. So dah start lah misi mengembara aku ataupun misi solo ride ke Eropah. So ni di bilik aku tengah packing. Tengah packing lagi. So ni barang-barang aku lah, ni antara barang-barang yang aku akan bawa lah. So bag ni aku akan letak kat dalam dekat belakang aku punya motor, aku akan ikat. So ni barang-barang power bank, aku punya kabel-kabel. Tu bag galas aku untuk aku bawa setiap masa. Universal adapter aku bawa dua. In case kalau rosak ke, aku standby dua. So ni phone aku lah. Phone untuk aku buat GPS, aku punya navigator aku. So ni kamera aku untuk aku ambil gambar lah. So ni video Osmo aku untuk buat video drone. So ni buku aku. Nampak? Kuat kan? So kipas ni memang function time masa aku camping lah. Masa aku camping, aku memang perlukan kipas sekuat ni angin dia. Panas geng kalau lagi kat dalam Malaysia. So dan satu lagi yang pentingnya, electronic pump. Electronic pump ni kalau boleh aku nak standby bila emergency lah. So aku belilah siap-siap dekat Shopee. Dan tu je. So let's go. Aku main kipas ni besar gila. So tak tahu lah muat ke tak. Okay, contoh macam ni kan. Ni pun dah makan space lah. Aduh. Ni makan space. So bag ni aku akan letak atas macam ni. Macam ni aku letak. Struggle sikit lah. So aku cuba tengok macam mana setup aku. Setup yang baru lah. Finally geng, misi solo ride ke Eropah akan bermula di rumah mak ayah aku di Kancung Darat Banting. Akhirnya geng, bermula juga misi ini kalau tak lama lagi. So aku rasa excited dan nervous juga nak mulakan misi solo ride ke Eropah ni. Korang kena layan vlog aku geng. Barulah. Cuma dia tinggi sikit. Pinggang lah, stabil lah aku rasa. Kita macam ni. So tada, kita ada sesi bergambar dulu dengan mak ayah aku. So ni lah setup dia. Alhamdulillah semua dah ready. Saya doakan kamu selamat pergi balik dilindungi Allah perjalanan ni. Dan yalah dipermudahkan semualah. Dapat jumpa orang-orang baik, dapat tengok makam-makam ahli-ahli tu agama kita yang bagus. Okey, itu saja mama. Semoga dilindungi Amin. dan Baik-baiknya. dirahmati. Semoga berjaya di dunia akhirat. Matlamat dan tujuan tu tercapai insya-Allah. Ya, insya-Allah. Berkati rahmati. Ya. Semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat pulang ke pangkuan kami. Okey, itu dia ucapan je geng. Sebelum kita nak berlepas, tak adalah. So, aku nak set up sikit. Banyak lagi. Ada 2-3 kerja lagi. Jom, let's go. Bila start ride ni geng, baru rasa sedih sebab tu ada geng. Sebab tinggalkan mak ayah dan rumah aku yang membesar. Nak tak nak aku kena teruskan misi solo ride ke Eropah ni juga geng. Dah maju, dah ada LRT 3. Sekarang dah mula operasi. So, inilah keadaan jalan yang cantik. Fasiliti LRT pun ada. So, fasiliti jalan pun dah lengkap dah. So, lebih lebar dan luas geng jalannya. Korang tengoklah. Kalau berbeza kan masa tengah construction, ya Allah. Jalan ni lah yang sangat sesak, sempit, macam lah. Sekarang orang-orang Kelang dah boleh bernafas lah. Tengoklah jalan dia dah baru lah. Cantik macam ni. Ride pun motor sini best. Weh, nak menyelit-nyelit pun rasa takut juga kat tepi lori besar. Aduh. So tengah cakap belatan ni memang jam. Kenapa dia ke situ? Kan dah kena. Dah kena kat kira. Dia tiba-tiba pula kat situ. Alhamdulillah tak apa. So kita dah dekat roundabout ni sebab
ada traffic light tu lah jam. By the way geng, aku nak ke Puncak Alam dulu jumpa member aku. Kita nak jumpa member aku kejap di Puncak Alam. Lepas tu solat dulu lah, solat. Ni sempat tak? Sekarang pukul 1, pukul 12.55. Azan 1.30 something. Aku nak solat Jumaat dulu sebelum ke Ipoh, Perak. Biasalah ada film dulu kat sini. Tapi memang saja kita jalan ni. Memang tahu sometimes sini peak hour dia memang jam lah. Untuk layan lah. Stesen Jambatan Kota. Kita dah lokasi stesen Jambatan Kota Meru Kapal. Tapi aku nak pergi ke ni saja, Puncak Alam. Dah lama tak lalu jalan ni dia. Kita bawa korang bersiap-siap lah sebelum nak ke Eropah. Jauh lagi nak ke Eropah. Jauh lagi lah, baru hari pertama. Orang hijau. Ala semana bang? Assalamualaikum. Saya nak ke mana? Sekarang ke Ipoh, Alosnak. Saya ada misi ke Eropah bang. Ya tu saya tahu. Oh tahu Tegur tadi. Tegur, saya tadi ingatkan. Saya nak pergi solat dulu Jumaat. Okey. Lepas tu nanti baru ke Ipoh dulu jumpa CEO Chris. Saya nak jumpa dia kat sana. Okey. Dia settle nak buat. Yang tukar tank itu hari kat mana? Saya dari Penang. Pening. Kau tu kenapa patah balik? Patah balik ada hal adik kahwin. Oh. Macam itulah cerita dia sebenarnya. Okey, faham. Masuk vlog. Cantik. Okey. Memang cendok area sini ya? Dari sini ya. Dari sini. Daripada Bukit Raja, tengok kadang naik Subang Puchong. Kadang turun Panglima Garang. Panglima Garang. Oh, tadi dari Panglima Garang ah. Mak jauh mat. Okey, bismillah. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Kita jalan lalu viral geng. Kalau komuniti Puncak Alam masih tahu, jalan ni dah bertahun-tahun tak siap. Masih inilah rupa dia. Ini kalau musim hujan ni air mesti naik. Dan peak hour mesti jam. Sangat sesak. So lagi sikit je, 8 minit sampai kat rumah member aku tu. So sekarang 1.35 petang. Dah azan dah, pukul 1.20 minit dah azan. Tempat kat yang kita nak kita. Kita lalu jalan tikus. Okey, sampai pun. Alhamdulillah sampai. Tinggal kita tunggu kat lobi je, bagi QR. Visitor. Boleh. Surumaya, kita akan jumpa orangnya dan solat Jumaat. Sempat kot. Sekarang pukul 1.31, sempat nak solat Jumaat. Let's go. Thank you Alhamdulillah sampai pantai. $9.96. Okey, masuk. Okey. So dah pukul 1.31. Kita misi mencari masjid dulu untuk solat Jumaat lah dengan Miqdad. Miqdad. Solat penting. Yang agama. Kau tadi bukan cakap jamak ke? Mana ada tak cakap. Aku tak cakap. Off record. Off record je tadi, aduh. So, aku sebenarnya lupa bawa slipper nak pergi ke masjid. So aku tinggalkan sini lah. Jom. Punyalah rushing. Macam itulah. Sebelum nak ke Ipoh tu, aku singgahlah masjid dengan Miqdad ni. Yelah, alang-alang tu solat tu janganlah tinggalkan kan. Solat Jumaat tu penting juga kalau kita bermusafir. Jauh mat. Kaki menahan kepanasan kakiku tanpa ada kasut. Alhamdulillah sampai di kereta.
plan hari ni kita chill-chill sebelum ke Ipoh sebab nak jumpa CEO Chris nak buat besi tu. Besi tu tak lama pun. Dia kata kalau datang malam pun tak ada masalah. So aku ada banyak masa. Dia spend time dengan buddies. Buddies sugar. Kita pergi makan lah. Makan mana? Mamu. Mamu. Kita layan mamu lepas solat. Macam biasa lah. So menu hari ni ayam, kari ayam dengan sayur sikit. Oh, video saya pun ada. Ada. Kau lagi sikit. Baru famous. Salah. Tewas 5 minit dengan tu. Okay, so bismillah, kita makan dulu sebelum Bismillah makan. Tewas 5. thank you. Sedap. So kita nak gerak dah. Kita gerak dari area Puncak Alam nak ke Ipoh dulu. Sekarang pukul 3 Mat. Pukul 3 sampai sana dalam pukul 5.30 lah. 5.30 sampai. So pakai glove dulu. Make sure keselamatan, safety first. Dan bismillah ni. Jom. Telefon dia shoot. Okay bye. Okay. Dia bagi. Bismillah, tak ada yang tinggal Tak ada. Assalamualaikum. Okay, let's go. Kita terus ke Ipoh lah. Bermulanya perjalanan kita ke Eropah. Kalau hari pertama kita masih di Malaysia lagi. Baru dia nak start, nak masuk dah highway ni. Dia nak turun ke Ipoh dulu, jumpa COC. Ada dia recommendkan member dia buat posting lah dekat aku punya box perjalanan aku, tak tak mesti lah. Lebih bijak lah, lah patah ataupun tanggal je kat situ sebab lebih muatan kan. Jom kita ke sana dulu, kita lalu untuk Ipoh Raya. Kita cari tempat berehat juga dari penat juga lah tu. Aduh, betul lah. Mengantuk balik mengantuk juga. Dah barai geng. Baru berapa kilo. Dah ngantuk lah. Tak tahu hari ni mengantuk gila. Kena air sejuk kat botol ni ya. Ada mengantuk gila. Tak tahu lah apa saya ngantuk. Tak cukup tidur, lebih tidur. So lagi 150 km nak ke Ipoh, nak jumpa CEO Chris. Jom teruskan perjalanan. Bismillah. Okey geng, kita sambung ride. Berasa sebab bila ride seorang ni dia bosan dan ngantuk lah. Tak boleh nak berborak ke apa. Kita tak pula je bercakap kat kamera ni. Dia macam hilang kejap ngantuk tu. So itulah kurangan dia solo ni. Tiba-tiba geng, random je ada group rider ni. Diorang tengah on the way ke Ipoh juga kot. Aku apa lagi, cucuk angin dari belakang. Feeling-feeling ride berkumpulan lah. Bosan juga ride berkumpulan, seorang-seorang ni bukan berkumpulan ni. Baru dah merasa ride berkumpulan ni lebih best lah. Walaupun kita tak geng, just duduk kat belakang ni pun ada rasa kita tak berseorangan. So ada kumpulan lebih baik daripada solo. Cuma itulah misi aku ni solo kan. Itulah cabaran utama aku untuk aku ke Eropah. Ni baru sikit geng. First isi minyak dari Banting. Satu bar dah, satu bar. Isi minyak lah. Inilah geng, kalau nak isi minyak kena buka ni dulu. Buka ni dulu. Baru boleh isi minyak.
Sebabnya tank tu kat belakang ni. Kita kat tengah, korang suruh aku buka buat apa? Tebuk lubang kat sini, mantap lah sebab dia punya tempat penutup ni. Si minyak kat belakang ni. Bismillah. 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 Aku dah terleka kejap tengok tank minyak tadi. Ngam-ngam tinggal satu bar lah. Sebenarnya kan dah upgrade tank, aku dah upgrade tank dengan KWC pakai sini tu. Aku dah upgrade tank dari 4.6 liter ke 8 liter. So dia punya bacaan liter tu jadi lain lah bacaan dekat dia tank tu. Sebab itulah daripada original kan dia punya bacaan dia kalau ikut sini ikut yang original lah, bukan ikut yang dari basuai. So bacaan tak tepat lah. So aku risau kalau tak klik-klik. Macam mana kalau satu bar tu dah kira klik-klik pak. Dan satu klik-klik memang dah habis lah, memang dah tumpang lah. So jom kita CEO please. Agenda hari ni nak jumpa CEO Chris. Aku nak pergi bengkel kawan dia. Nak buat sesuatu di motorku. Ke mana satu bengkel dia aku pun tak tahu. Dan anjing tu. Ni kot. Ni ke? Ni ke? Aku tak tahu. Mana tu? Aku tak tahu mana satu. Ni kot. Tak boleh tau. So aku tengah kat bengkel Azarin Azarin workshop ni kat area Ipoh. Ngam-ngam keluar exit Ipoh tu dalam 10 km dah masuk lah. So tadi abang ni cakap nak buat besi tu better kat sini je. Antara ni je, besi ke besi ni je, bukan box ke box lah kan. So nak make sure benda ni kuat lah. Tu je agenda hari ni di Ipoh untuk buat tambah support kat besi tu. Sikit je, tak banyak. Okay, let's go. Owner bengkel ni. So dia agak busy sikit. Sebab ada tapak event, ada kena urus handlekan semua kan. So agenda hari ni kita nak pasang tadi besi tu. Dia suggest suruh buat ke sini lah. Dia tak vibrate dan tak lebih shaking lah. So aku sekarang masih dekat Ipoh Perak mat. Nanti nak ke Alostak. Tapi yang penting settlekan ni dulu, baru kita terus ke. Lepas tadi aku duk mention CEO Chris, inilah orangnya. Kita lambat sebab kita setting barang pergi race untuk esok mah. Ambil kau. Setting race mat. Tak apa, kita no rushing. Santai. Dah okey. Dah okey. So dia dah tahu nak buat apa, just dia nak buat nak start tu budak nak start buat. Itulah. Itu. So esok diorang ada race. Korang tengok ada tengah set up. Katanya sampai berapa hari tak tidur korang? Berapa hari tak tidur? 3 hari. 3 hari, baru 3 hari. Tak cukup seminggu lagi. Kau cukup kat seminggu dulu. Aku dah barai kisah gila. Berapa hari? Big Boss pun dah barai dah Big Boss. Dah Big Boss dah berapa hari tak tidur. Gila lah. Ini suasana sebelum event kan. Dia orang kau push ni. Aku boleh dapat tengok saksikan behind the scene. Kau tengok belakang bang. Hui. Skru panjang sikit. Ni kat mana? Dia tengok kat live. Ada label lah. So lepas ni dah tak vibrate lah, dah tak shaking dengan kuat. At least bawa 80-90 tak rasa gegaran tu lah. Sebab tadi nak on the way ke sini pun, aduh,
rasa mat belakang tu dia gegar sakit pun untuk aku. Lagi bila ada angin kuat, memang rasa lah. Tengah ukur lagi. Akhirnya siap. Thanks to Adam. Dia punya masterpiece. Baik punya tengok. Clean ni. Wah, ini barulah time ride. Bawa 90-100 tak gegar sangat. Alah. Power tu, power. Dia suka sangat. Dia pakai kamera. So, aku dah barai semuanya ni. Dah ngantuk. Lembek. Aduh. Jumpa lagi. Thank you semua. Bye bye. Okay. Jom kita meneruskan perjalanan kita ke makan dulu lah. Macam mana ada orang nak ajak aku dino ni? Jangan nak. Okay. Good morning geng. Selamat pagi dan welcome back to my vlog. Dah lah. So hari ni hari yang kedua aku dekat rumah CEO Chris. So inilah ruang tamunya dan ini orangnya. Good morning. What's up? So kita hari ni ada satu agenda baru di mana tempat ni? Bulatan Meru Aman Jaya. Bulatan Meru Aman Jaya. Ada satu event besar. Korang kena nantikan apa benda. So tu ada kucing ni, kita tengok kucing. Nama tak tahu kan? Panjang. Sinilah Panjang. Baru satu lagi dia suka menyorok. Yang ni extrovert. Yang seorang lagi introvert. Dia lari-lari. So aku baru je kemas. So tadi aku tidur sini. Sangatlah lena, minyak, best. So kita buat dulu. Packing dulu. Tadi kat dalam rumah, sekarang kat luar. Ni kereta-kereta dia. Dan kita akan pergi ke satu lagi koleksi. Kau rasa ada berapa biji motor? 11 je. Jangan cerita. Jangan cerita. Alamak. Okey. Gila lah. Boleh tengok Boleh tengok Chris dia, ya Allah. Legend betul lah ni. Tak siap lagi. Gila tak siap lagi. Jangan nampak. Ha. Ni satu. Gila ni satu. Mana lagi? Ni aku punya go-kart. Ni go-kart. Go-kart pun ada. Kucing. Tengok go-kart dia. Gila lah. Baru store ni baik ni laju. Boleh main off-road. Oh. Kau tengok lah. Ni aku ada dua lagi yang memang nama aku. Yang ni untuk Dono. Oh, okay, faham. Ni model apa? Kawasaki KSR. Oh, Kawasaki KSR. Kita legend lah. Betul. Terlalu sikit tapi Lepas terbakar orang tak tahu benda barang. tu. Dan by the way, rumah CEO Chris ni pernah terbakar tahun berapa? Tahun 2024. 2024. Ada di apa ni wiringnya, wiring short. Shot habis terbakar. Sangat random geng hari ni. Tiba-tiba kita ikut CEO Chris breakfast di Ipoh. Lepas tu ada event drag. Kita tengok dululah macam mana apa yang jadi kat sana. Kita tengok suasana yang hype gila, yang sangat seronok. Mana ambil signboard tulisan Ipoh dekat-dekat lah. Bucak lagi dekat. Makan dulu. Oh dekat je. Okey, kau dekat je tak apa. Kanan, okey. Kita pergi satu lokasi untuk melihat signboard Ipoh tu lebih dekat. CEO Chris bawa
Kita tempat ni. So nanti aku bagi share location. Kalau korang nak cari. Ni kat Masjid Jamek Datuk Ahmad Ipoh. Inilah suasana kawasan taman perumahan lama di Ipoh, Perak. Agak menarik suasana ni. Memang nampak suasana taman perumahan Melayu. Signboard ni legend geng. Signboard ni memang legend. Biasa je dia beza tau. Dia nasi Ipoh ni rasa nampak aura dia tau lain. Kalau berbanding dengan signboard negeri lain. Tapi Ipoh ni memang nampak dia punya aura lah. Bagi aku lah. Tak tahulah. Tapi korang akan rasa sama kot. Ipoh. Itu kalau boleh panjat tu memang now kita di area Shell, tepi Shell. Kanan tepi Shell. Inilah potnya. Kalau tahu potnya depan Sam Kuat Shell. Kalau tak tahu potnya ingat kat sini. Oh yeah. Okey. Tengok Kampung Manjoy, Kampung Sungai Tapah, Kampung Datuk Ahmad, Kampung Teguh Hussein. Ini semua kampung-kampung Melayu. Kita explore kawasan Kampung Melayu, Kampung Manjoy. Wah, suasana kampung betul lah tu. Korang selalu pergi Ipoh, Kampung Sultan Manjoy. Kawan saya Hakim Isnan. Dia naik motor pergi ke London. Okay bang, masuk vlog bang. Sini ada peta lah. RM5 satu ikat mat. Ada RM10 satu ikat. Hari ni agenda kita nak tengok drag race. So, tapi kita pergi breakfast dulu. Kita beli donat ke apa ni? Beli apa? Kita beli kopok lekor dulu. Kopok lekor. Kalau kopok lekor dekat Terengganu kita try kopok lekor. Apa Ipoh pula. Masjid Ar-Rahman, Warung Sungai Tapah. Sekejap, kita setting motor ni dulu. Ya. Sini kot. Ya. Tangan mic sangat. Saya go. Terbaik bang. Pergi nanti. Masya-Allah bang. So bawa ke Warung Sungai Tapah nasi lemak kukus. Kita try nasi lemak kukus kat sini macam mana. Rezeki aku sebab CEO Chris kena owner kedai ni. So tak perlulah beratur macam tu. Kepala otak dia penuh mat. So basically kedai ni dah viral. Dan agak terkenal di kalangan orang Ipoh lah. Orang cakap memang orang akan datang sini makan. Dia punya menu pun best-best. Ada nasi lemak kukus. Ni apa? Ni yang dikatakan wantan kicap kari. Terbaik bang. Terima kasih layanan yang baik. Baik bang. Senyum manis bang. So ini the best seller aku rasa. Memang tak pernah lagi rasa wantan ayam dengan mi dia, sup dia, kari dia. Kari kan? Yes. So momen macam ni lah susah nak dapat bila travel. Random gila. Aku pun baru kenal CEO Chris kan. Tak sampai berapa hari je. Dia kalau nak potong queue satu duit, tawakal, doa, kabel. Itu antaranya lah. Macam tu. Kalau tak, kenalah beratur panjang-panjang tu. Jom kita ngap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menu sama, wantan kari ayam. Maksudnya kari ni kena... Wah, tak. Kita makan sikit-sikit. Oh, sikit-sikit. Letak sikit-sikit. Okay. Allahu Akbar. Mi dia.
ayam peha favourite aku dengan wonton dia. Kita test dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Mi dia lembut, manis, kicap dia. Tekstur dia, Masya Allah. Memang perfect lah. Perfect. Food. Memang cukup rasa lah. Combination dengan sup. Ya Allah. Makan pun dah kenyang. Alhamdulillah geng. Masya Allah, dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Dibelanja oleh owner kedai sendiri. Itulah. Memang sedap lah makanan dia. Harga pun agak berpatutan. Memang sesuai untuk kita datang pagi, breakfast makan kat kedai tu. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita dengan CEO Chris. Memang tak tidur doang ni. Satu malam tak tidur. Masih lega. Bang, mana bang? Apa tu? Ada. Sini semua mati. Sebab hari ni motor semua dah masuk. Okay. Ngam, sini. By the way geng, ni lah tempat event tu, drag race yang CEO Chris bagi tahu tu. Meriah gila. Masa event dah start dah, tu dah depan tu dah mula racing tu. So kita tengok. Gila meriah. Okey. Boleh bang? Left 3 boleh? Satu boleh? Kan? Okey kan? Awak bagi je. Awak bagi je. Jangan. Bagus. Ada di sini ada palu-palu. Tadi tu kemah botol garage. Event ni macam setiap kemah tu mewakili garage masing-masing lah.
Oh, stok air apa ya? Apa agenda hari ni sebenarnya? Kita fighter mesti race je. Ni, agenda hari ni kita nak bawa motor Chris ni. Ke drag race. Kami dah sampai, kami dah sampai. Kami. So inilah motor antara motor 2, 4, 6. Ada 6 motor. Daripada hari motor work untuk ni lah masuk competition drag ni. So agak menarik, agak lain. Hari ni aku punya experience untuk menyaksikan sendiri drag race tu kan. So nice lah dapat new experience ni. Just sebab aku rasa nak rasa isteri. Bising kat sini, bising. Okay. Baik bro, jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa sama Sihat lagi. selalu, kita jumpa lagi. Okay. Okay kak, okay kak. Jumpa kak. Vlog. Okay, Tahu satu. aku pula sampai Europe. Jangan. Alright, bismillah. Bye-bye. By the way geng, aku on the way ke Along Start nak jumpa Kak Long dan Abang Farid. Aku akan stay sana 3 hari 2 malam lah sementara tunggu kawan aku si Afiq ni. Sebab nanti aku akan cross border dengan dia lah. Cross border Thailand dengan dia. Sebabnya dia banyak pengalaman cross border Malaysia Thailand. Aku tak ada banyak pengalaman sebab ni pun first time aku naik motor cross border ke Thailand. So aku perlukan pengalaman Afiq untuk guide aku satu-satu. Yalah, biasalah aku ni kan newbie lagi dengan motor ataupun touring motor. So aku perlukan kepakaran Afiq untuk guide dan bantu aku. Semoga dimudahkan urusan aku. So kita celah-celah lori ni. Okey. Saja je. Ke tanah Bahia. Kita kiri. Assalamualaikum. Kita sampai. Alhamdulillah sampai di sini. So kita settle down dulu lah. Kat quarters hospital ni nanti ada anak abang Farid ambil pick up kat bawah ni. So kita akan stay di sini. Let's go. Alif kan? Alif kan namanya? Apa? Nama siapa? Haikal. Haikal Haikal? Farizah boleh. Oh, okay. Dengan Haikal, so kita nak naik atas, rehat, mandi, makan lah. Apa? Masuk dalam vlog. Dah tinggi dah Haikal. Ada rendah sikit. Tak ada. Abang Abang yang rendah kan.
Assalamualaikum. Maya. Ya, sihat. Tunggu tak apa. Tak apa. Okay geng, selamat kembali ke vlog aku. Sekarang hari Isnin jam 9.58, 6 hari bulan. So aku tengah nak packing barang lah. Aku sekarang kat Alostak. So aku kat quarters Hospital Sultan Abaniah. Kat area Alostak lah. Hospital. So aku di sini steady. Aduh, jatuh. Aku stay di sini kat rumah Kak Long. So dapatlah penginapan yang selesa, ada tilam, pas. Alhamdulillah geng. So kita kemas dulu. Make sure barang tak ada tinggal macam biasa. Let's go. By the way geng, aku tak ada aktiviti sangat di Alostak ni. Aku just berehat dan edit video sahaja, duduk di bilik ni seharian lah. So aku akan ke rumah Afiq untuk meneruskan merentas border ke Thailand. So korang kena stay tune di next video juga, korang layan. Okay geng, aku baru je lepas fly off dengan Kak Long dengan Abang Farid. So terima kasih sepanjang 2 hari ni, 2 malam. Selamat jalan. Selamat jalan dia. All the best, Akif. All the best, all the best. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun depan kot. Let's go.